Macam kenal je. Apa tu? Nah, Prince Syed rupanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Jengah-jengah je nak beli laksa sebenarnya. Ada laksa ke hari ni? Bawa. Alah. Nasi hari Tak dan nak buat. Kat sini kita orang cuma bawa nasi, ayam masak merah, 2 ketul. Cuma RM10 saja. Yang penting 2 ketul. Murah tapi dapat 2 ketul. Ya, bayangkan kalau dekat luar kalau beli ayam saja RM5-6 seketul. Jadi 2 ketul kita bagi RM10. Ya, nasi dengan sayur sekali. RM10. Macam ni Boleh buka tengok? Boleh. Oh tu dia ayam 2 ketul ayam. Siap ada ikan masin lagi. Kita pula teka-teka orang Asia Tenggara tak lengkap tak ada ikan masin. Wajib ikan masin, wajib dengan sayur barulah lengkap. Baru kita hidup sihat. So far berniaga di Bazar Ramadan PKNS Shah Alam. Sambutan setakat hari ini. Setakat dia Alhamdulillah macam dah berapa hari ni pun dah hari keberapa dah. So macam hari-hari sebelum ni pun asyik sold out. Cumanya apa yang berbeza je sebab kami ni kat bahagian Bazar Ramadan nombor 2 kat bahagian belakang. So kita bukan kat bahagian depan. Ramai keliru ingatkan kita kat bahagian depan sana. Bukan, kita kat bahagian belakang sini. Tapi Alhamdulillah dengan rezeki yang Allah limpahkan dan hasil apa orang kata kerja keras kami suami isteri, hari-hari sold out. Keistimewaan ayam sambal kan ayam masak merah dekat sini? Ayam masak merah. Keistimewaan ayam masak merah dekat sini. Okey, kalau nak tanya pasal ayam masak merah tu kena tanya isteri saya sebab dia lebih pakar pasal dunia masakan ni. Sebab saya masakan saya bahagian lain. Oh, bahagian kalau lain. ayam masak merah ni dia lebih handal. Okey, jadi ayam masak merah ni memang air tangan Fatil Ya betul. Okey, jadi mungkin boleh ceritakan keistimewaan ataupun kelebihan ayam masak merah air tangan Fatil sendiri. Kita punya ayam masak merah memang betul-betul ayam masak merah. Dia resepi ni dia lain-lain. So kalau macam kita ni kita tambah tomato dengan cili besar. Nak tengok dia punya pekat macam mana mai sini. Kita punya ayam masak merah kuah pekat nak pekat macam mana lagi takkan nak jadi dodol. Kita punya masak lama tak sampai berminyak sampai dia naik color merah tu. Setengah orang dia letak cili kering dengan sos je. Kalau macam kita ni tak. Kita letak cili kering, cili besar dengan tomato. Semua kita letak. Itu specialnya kita punya ayam masak merah. Kalau nak tahu sedap ke tak, so silalah rasa. Wajib kena rasa. Sekali rasa kau pun jatuh cinta. Satu lagi, kami punya ayam masak merah ni tak pedas. Tak pedas? Tak pedas. Okey, jadi budak-budak pun boleh makan Boleh, insyaAllah boleh. Okey, bercakap pasal ayam masak merah. Mungkin ada orang keliru sama ada dengan ayam sambal. Jadi, apa perbezaan antara ayam masak merah dan juga ayam sambal? Kalau macam kami, ayam sambal kami semata-mata bawang besar, bawang putih dengan cili kering. Itu ayam sambal. Kalau ayam masak merah ni kita tambah cili besar yang fresh tu dengan tomato. Jadi berniaga jual nasi dengan 2 ketul ayam pada harga RM10, tak rugi ke? InsyaAllah balik modal. Balik modal. Orang katalah bulan puasa sambil bulan puasa kita sambil berniaga sambil bersedekah. Macam tu. Alhamdulillah. Jadi kalau siapa-siapa nak rasa nasi dengan ayam masak merah 2 ketul, dekat mana tempat dia? So, hampa boleh cari dekat komplek PKNS Shah Alam. Jangan terkeliru tau sebab kat sini ada 2 bazar. Yang satu kemah putih, yang kami punya kemah nombor 2, kemah hitam. Kita punya belah belakang, belah hujung. Yang paling penting kami punya masakan bukan makanan yang hari ni tak habis, esok kita panas hangatkan. Bukan recycle food. Sebabnya tengok kat belakang ni pun saya tengah masak. Kita tengah goreng ayam tau kat belakang ni. Jadinya fresh. And then bukan makanan yang recycle. Dan ayam insyaAllah kita dapatkan yang besar semua. So macam hari ni stok ayam dapat banyak hari ni. Ada drumstick, ada kepak semua. So jangan fikir datang tau. Sampailah kami punya bisnes kecil kami ini yang comel ni. Kita comel kami ni. Berada dekat Bazar Ramadan Kompleks PKNS Shah Alam, bazar yang nombor 2 kat bahagian belakang. Kalau kena rajin-rajin sikit jalan kaki kan, bulan-bulan puasa ni siapa nak turun berat badan dengan cepat, tinggal sarung kaki je nanti sekarang. Jalan kaki, brisk walk, jalan kaki ke belakang sikit je. Cari kemah hitam tau, kemah hitam. Kemah hitam, nampak banner warna oren ni. Nampaklah muka dua ketua gorgon ni. So maknanya betul lah, itulah Prince Syed dan juga Fatin.